Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada terima satu soalan, Ustaz. Zaman penuh dengan orang niat jahat. Zaman ni penuh dengan orang niat jahat. Ada tak amalan pelindung ketika keluar dari rumah? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi ajak terperinci. Keluar rumah kaki kiri, Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Doa tu tak ada syaitan yang boleh kacau kita, goda kita, sesatkan kita. Kemudian Nabi akan tengok ke langit. Nabi akan baca doa satu lagi. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Takkan ada manusia boleh buat sesuatu yang tak elok kepada kita, insya-Allah. Amal doa Nabi khusus untuk umatnya. Semoga kita semua dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala.